Boleh? Buka. Buka, awak dah buka. Buka macam Dia mana? ada tempat buka dia ni. Mana ada? Tu, tu. Macam mana? Koyok? Tunjuk kat situ. Koyok. Weh, Betul lah gitu. Korek lah. Tak buka lagi. Memang kalau beli kristik ang pun tak apa. Dia kena Allah. Dia tak terbuka lah. koyak je lah Bi. Nanti tak? Aku baru first time nak tengok. Terbalik Bi. Jom, tak mau tunjuk. Jeng. Cantik. Tu apa? Dengan lafaz bismillah. Orang buka dari depan lah. Dengan lafaz bismillah. Tunjuk dulu. Saya penyimpan Momo Diraja. Nampak? Saya. Tak ada tulis page 1 ke apa. Tak ada. Ni tulisan ni ayat ni mana berapa? Sendiri bubul lah. Oh ya. Oh, sabah oh. Oh, tak boleh. Boleh awak ni tak usulkan sikit. Tak, dia memang bagi template gitu. Oh dia tak boleh nak setting kecil besar dah lah. Silau. Sarung cincin. Nampak. Nampak dia banyak. Alah, orang tu busy. Ni bawa ada. Selepas 3 muka surat 4 muka surat bawa ada gambar kita. Tak patut. Oh, baru ada dia duduk spam. Ni bersabah juga. Hmm. Oh, muka surat. 20 lebih kot. Ni memang RM1 ke macam mana? Memang RM1. Memang fotografer tu ambil RM1 Ya. Cantik. Tak ada lagi gambar hitam tu. Ada lagi kat belakang. Ada gambar ramai. Yang ni terpotong. Tak perasan. Ada gambar yang terpotong kot. Patutnya kena ni sikit, tengok sikit. Dia tak beritahu ke grid yang tu kalau line tak ada? Boleh je, tak larat lah nak edit banyak-banyak. Buat terlari mama abah. Dia duduk belah ni, duduk I dah malas dah tadi. Hari tu masa edit. Jadi terbalik. Sebab ni awak buat my friend awak tak ada. Duk ada. Gambar cincin, jualan cincin? Tak ada. Awak tak tahu? Duk. Lupa ke macam mana? Ni. Tak perasan. Sumpah tak perasan je nak tengok. Oh. Itulah bulan buku. Sumpah tak perasan. Tu je. Habis dah. Oh ni Muka surat last tu I ada letak. Allah. ni macam ada lagi sepatutnya kan? Kau? I ada letak muka surat Dia last. memang- Oh dah, dia memang ada ni lah. Dah, tapi muka surat last memang I ada letak. Letak nak tahu ni. Gitu. Tahu. Main lah lo, nak baca. Tak mau. Tidak buat apa buat buku. Tak mau. Nanti dah tua baru baca. No.
Mana tengok? Mana Tak tengok? mau. Osok. Tak mau. Osok. Awak, Tak mana mau. tengok? Kata buku sama-sama. Mami malu lah. Tak apalah. Tak. Dia orang nak baca macam Tak mau. aku ni. Kenapa dia tulis nama Zubi? Tinta. Oh, tinta. Tak tahu I ambil ayat dekat kita. Dalam setiap orang yang digoreskan, aku menyisik nafas rinduku. Gelilah. Menitipkan detak yang tak pernah berhenti menyebut nama. Aku ingin kau tahu. Aku ingin kau tahu. Setiap apa tu baik tu apa? Baik. Apa itu? Kata macam perkataan gitu. Macam Baik dalam surat ini adalah perlukan setiap kalimat adalah langkah menuju hatimu. Oh, dia punya koma tak nampak. Patut baca. tak cukup nafas. Oh. Awak tak jawabkan koma tu sikit. Aku tak meminta balasan, hanya ingin kau menyimpan surat ini di hatimu. Oh. Mula maju Ustaz. di tempat di mana kita pernah menjadi. Dah lah, cukup lah. Tak payah dah. Tak payah Surat tu. ini bukan tentang aku, bukan tentang kamu, tapi tentang cinta yang tumbuh di antara kita. Cinta yang tak pernah meminta. Cinta yang hanya ingin memberi. Jika suatu hari kau membacanya lagi, ingatlah aku pernah menulis ini. Bukan dengan pena, tapi dengan seluruh aku yang menyintaimu. Sekian itu daripada sahaja pada Nur Ain Isma Syafiqah binti Abdul Jabbar dengan mas kahwinnya RM3,000, RM84. Salah lah tu. Betul lah. RM3,084 tunai. Cantik kan? Sekejap, cek defect. Tak dapat buku pun. Tak dapat buku. Anehnya. Tak dapat buku. Tak dapat buku lah. Ada lah. Baru tak syok. Tak syok tu. Ini yang sini pula. Main pasal pula, okey. Asal beli banyak tapi ini mahal tau. Tak ada mahal, ni RM10. Dan kita buat ni template. Cepat. Nanti I screenshot. Pegang. Buat bukan excited. 1, 2, 3. Itu kan saya tak jangan. Okey. Tak apa. Dia punya jubok lah. Jubok? Tu no slip tu. Awak jubok kan dia? Ya Allah, buka lah elok. Taiso. Beli awak. Tahu pula beli Taiso punya juga. Tu dia punya beg tu pun daripada Taiso. Ni apa ni baju? Ni beg. Orang beli mana ni? Awak beli colour tu? Memang nak, sebab ada orang tengok yang konten tu, yang dia bukan jenama Taiso kan, jenama apa tau? Montego. Apa lelaki tu dia Campur-campur. dia rojak. Lepas tu dia kata apa tu beg I dah buka. Beg warna apa tengok? Dah lah ni kotak dia. Oh. Lepas tu sila tu tahu cantik hitam dengan orange. Okey, saya yang rasmi. Bukakanlah pintu hatimu, izinkan aku kembali padamu. Okay, what colour you buy, baby? Black colour. Jangan kata warna ni. I don't know. Tengok dulu. Hitam. Dia tak tulis pun dia colour hitam. Buka. I bagi surprise. Beg ni pun mahal. RM30 ha. B. Hitam. Hitam. Tahu boleh buat handphone. Yes. Apa? Yes. ASMR.
Tak, dia kena ha. Lepas tu nak bawa naik atas je tu. Tak tahu muat ke tak. Mak Dia kot. minta muat lah sebab tengok ada yang kawan tu beli. Tahu 2 hari tau lepas 2 hari je. Berapa hari dah awak beli beg tu? Beg ke botol? Botol tu. Banyak hari orang duk tena sama saiz sama saiz. Sebab dia tak ada tulis pun. Muat lah ni. Dia tu kurus je. Kecil je. Info muat pun. Jangan tak pakai lah. Weh, beli beg ni pakai tapi orang pasal info ni tak muat. Duk. Tak muat. Oh, saya kena beli Nokia. Sebab dia macam ni. Kena pakai Pro. Pro kecil. Mini lah. Pro. Oh, mini beli lah. Lalu lah. Macam tu saya kena downrange phone lah. Ada lagi. Beg ni pun kemas tau. Buat balik. Warna balik dia punya. Tak. Ni dah macam apa lah. Izinkan aku kembali padamu. Beg tu tumbler tu orang tak reheat dia lagi. Tak apalah. Bukan nak guna ni pun. Pastikan ni buang, ni nak buang. Oh, ni nak ni. Bahaya. Zubir. Kenapa dia tulis nama gitu? Tak tahu. Ni orang akan buang kemudian. It's my cara tak mau orang menyalahguna. Ada kakak awak send dekat Aileen yang sama. Jadi follow. Saya cakap ada. Ni link yang sama je kan? Itu dia tu apa? Tak tahu tak bikin tu. Next. Lama lah bosan dengan dia ni. Slow. Buka tu. Nah. Mana yang tu? Tak tahu tak boleh. Very the cantik. Semua Taiso. Wow, Asyik tak pakai Montego. Ah, Kalau pakai brand Montego, nanti kata orang kaya tu. Kan plan nak beli pun. Mahal gila. Orang kaya ke apa? Dari siapa yang ajar aku ke hang yang ajarnya duk kata aku kaya. Memang fikir aku lah. Oh, baju ni. Wow. Mana satu tu mana apa? Macam warna pokok. Wow. Awak dalam Warna gambar ni. kaki. Tapi tak macam kaki je. Ha. Dia macam motor brown. Ya. Tapi tak tahu warna sebab Muat ke saiz M? Macam besar. itulah silap check out tak pi test dulu. Tak apalah ni. Oh, memang warna tak apalah warna ni tak menggelakkan saya. Awak pakai apa pun handsome. Shopping macam perempuan. RM2 ikut. Ah? Bukan. RM2 kan. Mahal. Mahal lah non-woven ni. So kalau basuh pun tak kena air lah. Tak payah rasanya. Tapi jangan. Dia kena gantung. Ha. Lepas cuci tu semua, gantung terus kan. Ya, dah letak semua dalam ni. Tengok pasal ni paling besar. Go. Bola. Go je dah. Ha. Ni buat. Gitu. Dah habis dah sesi unboxing. Sorry. Ni pun dah. Inilah paling mahal sekali untuk hari ini. Cantik lah. I rasa Buat betul ni. 80. Bapok! 79. Ada je yang murah, tapi yang murah tu betul-betul macam buku majalah tu yang nipu lembik. Yang jelas. Cantik tak? Pandai tak I suruh ChatGPT buat? Tu dia punya template depan tu lah. Ha. Mana awak beli? Subang Jawa. Subang Jaya. Hui. Subang Jaya. Budak Subang Jaya